Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan serta sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali mari kita sama-sama panjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi mengurniakan kesempatan untuk kita menikmati dan menghayati bulan Ramadan pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bulan Ramadan merupakan bulan yang sememangnya kita nanti-nantikan selama setahun ini, tetapi tanpa kita sedar ianya sudah pun berada di penghujungnya. Jadi persoalan besar yang harus kita tanya kepada diri kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apakah Ramadan pada tahun ini benar-benar memberikan kesan serta perubahan kepada diri kita? Hadirin dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan bukan sahaja mengajar kita untuk menahan lapar dan juga dahaga, tetapi bulan Ramadan merupakan satu madrasah tarbiyah yang Allah sediakan untuk kita reset semula diri kita, untuk kita bersihkan hati kita, untuk kita didik jiwa kita supaya dapat menjadi hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana pada bulan Ramadan ini kita bukan sahaja dilatih untuk tidak makan dan tidak minum, tetapi kita dididik untuk menjaga seluruh anggota badan kita supaya tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah, di penghujung Ramadan ini sebenarnya persoalan besar yang harus kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah Ramadan pada tahun ini benar-benar memberikan kesan serta perubahan kepada diri kita. Maka antara salah satu tanda di mana Ramadan telah memberikan kejayaan kepada diri kita, bila mana ketaatan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan akan dapat kita teruskan setelah berakhirnya Ramadan ini nanti. Setelah berakhir Ramadan, sekiranya kita masih lagi menunaikan solat, kita masih lagi banyak membaca Al-Quran, kita masih lagi memohon keampunan kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, bertaubat kepada Allah, meninggalkan maksiat, maka itulah tandanya bahawa Ramadan itu benar-benar mendatangkan kejayaan kepada diri kita. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara tanda bahawa Ramadan itu benar-benar memberikan kesan kepada kita apabila hati kita menjadi lebih lembut serta takut untuk melakukan apa-apa sahaja segala bentuk dosa. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana sepanjang bulan Ramadan ini kita telah melalui fasa-fasa pentarbiahan diri kita, di mana dalam fasa-fasa ini kita telah sedaya upaya mengawal diri kita untuk tidak terjerumus melakukan apa sahaja segala bentuk dosa kerana kita bimbang, kita khawatir bahawa dosa-dosa ini boleh merosakkan ibadah puasa kita dan juga boleh merosakkan pahala puasa itu sendiri. Jadi setelah berakhirnya Ramadan ini nanti, sepatutnya akhlak kita juga menjadi semakin baik. Kita semakin takut untuk meninggalkan solat, kita tidak lagi berbohong, tidak lagi mengumpat, tidak lagi melakukan maksiat dan apa sahaja segala perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, amatlah penting sebenarnya untuk kita mengekalkan setiap amalan kebaikan yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kerana kejayaan bulan Ramadan ini bukan terletaknya kepada amalan yang telah banyak kita lakukan sepanjang Ramadan, tetapi sejauh mana mampu untuk kita kekalkan amalan-amalan tersebut. Sekiranya selepas Ramadan kita tidak mampu untuk melakukan amalan yang banyak seperti banyaknya amalan kita pada bulan Ramadan, tetapi cukuplah dengan istiqamah. Kerana apa? Kerana antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang dilakukan secara berterusan walaupun sedikit. Sekiranya sepanjang Ramadan kita mampu untuk membaca Al-Quran 1 juz sehari, maka selepas Ramadan teruskan membaca Al-Quran walaupun hanya sekadar mampu membaca 1 muka surat sehari. Sekiranya sepanjang Ramadan kita mampu untuk bangun berqiyamul lail, maka selepas Ramadan teruskan dengan amalan tersebut walaupun dengan hanya menunaikan 2 rakaat solat malam. Walaupun kita merasakan amalan itu amat sedikit, tetapi teruslah beristiqamah
kerana insya-Allah lama kelamaan kita akan dapat mempertingkatkan amalan-amalan kita. Dan di penghujung Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya kita masih lagi ada peluang dan juga harapan, kerana di penghujung Ramadan terdapat 10 malam terakhir di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kepada kita akan mengurniakan satu malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang penuh dengan keberkatan, malam keampunan, malam penuh rahmat, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan malam yang paling mulia dalam setahun. Jadi dalam 10 malam terakhir ini, banyakkan ibadah kita, banyakkan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana terdapat dalam satu hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan ingin mengharapkan pahala, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi rebutlah sisa baki masa peluang yang masih ada ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini benar-benar menjadi kemuncak kepada satu perubahan besar kepada kehidupan kita. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak lama lagi kita juga akan memasuki bulan Syawal. Maka sama-sama semoga kita dapat menyambut bulan Syawal dengan penuh rasa kemenangan, dengan keadaan jiwa yang bersih, hati yang tenang. Sekiranya sepanjang Ramadan kita banyak menangis di dalam doa, sekiranya sepanjang Ramadan kita banyak merintih dan juga merendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka setelah masuk bulan Syawal nanti, sekiranya kita masih lagi melakukan dosa-dosa yang lama, maka itu tandanya Ramadan masih lagi tidak mendatangkan kejayaan kepada kita. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan kita biarkan Ramadan itu berlalu pergi tanpa memberikan sebarang kesan ataupun perubahan kepada diri kita. Kerana terdapat di dalam satu hadis yang menceritakan ketika mana malaikat Jibril alaihi salam telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda hendak naik ke atas mimbar, dan pada ketika itu malaikat Jibril alaihi salam telah membacakan 3 doa dan telah diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa salah satu doa yang telah dibacakan oleh malaikat Jibril alaihi salam? Malaikat Jibril AS telah mengatakan bahawa celakalah orang yang didatangi bulan Ramadan tetapi dosanya tetap tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillahi min zalik. Mari sama-sama kita perbanyakkan istighfar, perbanyakkan memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, semoga Allah menerima segala amalan kebaikan kita sepanjang Ramadan, dan semoga Allah menetapkan hati kita pada jalan ketaatan setelah berakhirnya Ramadan ini nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.